Baik tuan-tuan dan puan-puan, kembali ke kitab kita. Dan pada malam ini kita masih lagi memperkatakan muqaddimah kepada sifat salbiyah dan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ummahatus sifat, sifat-sifat utama yang 20 itu dibahagikan secara pengertiannya kepada 4 bahagian. Yang pertama disebut sifat nafsiyah ataupun sifat zatiyah, sifat subutiyah, dan yang keduanya sifat salbiyah atau adamiyah. Yang ketiga sifat ma'ani ataupun sifat wujudiyah, dan yang keempat sifat ma'nawiyah atau sifat haliyah. Baik, sifat yang kedua iaitu sifat salbiyah. Alhamdulillah kita sudah berkatakan, bahaskan, bincangkan sifat salbiyah seperti yang biasa kita dengar. Tapi ada makna yang kedua. Ya. Kita dah jelaskan apa makna salbiyah, dan pada malam ini kita ambil sedikitlah apa makna ataupun apa yang dimaksudkan adamiyah, dan kenapa sifat salbiyah itu juga dikenali sebagai sifat adamiyah. Alang-alang mula-mulanya saya kira saya nak tinggalkan makna yang kedua itu, tetapi disebabkan sifat salbiyah tu juga dikenali sebagai sifat adamiyah dalam pembahagian penyebutan nama dan istilah. Jadi disebut sama-sama. Jadi kita bimbang, kita tak faham apa maksud adamiyah itu. Kenapa disebut adamiyah? Dinisbahkan kepada perkataan adam, ain, dal, mim. Ya. Kenapa disebut salbiyah tu? Saya kira kita dah jelas. Salbun itu nafi. Kita menafikan perkara ataupun sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibaratun an-nafyin ma yaliqu bihi ta'ala. Jadi kita nafikan qidam itu untuk menafikan apa? Menafikan ada permulaan bagi Allah Subhanahu wa taala, menafikan hudus baharunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salbun itu menafikan atau menidakkan. Baik. Adapun kenapa dinamakan adamiyah? Ya, kerana yang dinafikan itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu disebut adam. Adam itu maksudnya tak ada. Cuba tuan-tuan tengok muka surat 85. Maksud sifat salbiyah yang lain. Situ. Jumpa dah? Sebelum itu catatan muka surat 84. Disebut juga dengan nama sifat adamiyah. Tidak ada. Ia bukan sifat nafi bagi pendapat kedua di kalangan ulama. Kerana kalau nak nafi, maksudnya semua sifat Allah SWT itu menafikan lawannya. Ini pendapat yang kedua. Jadi disebut sifat adamiyah. Maksud sifat salbiyah yang lain, maksudnya yang dinisbahkan kepada adam, disebut adamiyah. Walau bagaimanapun mengikut sebahagian ulama mutakallimin,
Ulama mutakallimin, ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama ilmu kalam, ulama tauhid ulama mutakallimin yang lain bagi pendapat kedua di kalangan ulama, sifat salbiyah bukan bermaksud menafi, tetapi sifat itu sendiri bermaksud ternafi. Sifat salbiyah berasal daripada salbun yang bererti tiada dan tidak, atau daripada insilab yang bermaksud ternafi. Kerana hakikat setiap sifat salbiyah bermaksud ternafi atau tidak ada, tiada dan tidak. Itulah makna lafaz nafyun. Baik. Pendapat yang kedua, dia kata bukan nafi, ternafi. Kerana sifat salbiyah itu ternafi pada zat Allah, daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan pegang ternafi itu, faham di situ. Ya. Salbiyah di sini bukannya bermakna menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala atau dengan makna melawan, tetapi makna diri sifat daripada qidam sehingga wahdaniyah, iaitu baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu bi nafsih. Inilah wahdaniyah tu ada lima dah. 5 sifat salbiyah itu adalah tidak ada. Contoh erti qidam ialah sedia ada, maka makna qidam ialah tidak baharu. Jika makna menolak atau melawan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, ia bukan hanya sifat salbiyah, malah semua sifat wajib Allah Ta'ala pun begitu juga. Ya, kalau menolak, menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat yang lain pun begitu juga, kata dia. Sebab itu dimaknakan dengan makna ternafi. Jadi pendapat yang kedua ni dinisbahkan kepada adamiyah, dia kontra dengan pendapat yang pertama. Dia kata bukan nafi. Kalau nafi, semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu menafikan lawannya. Maka dia kata sifat salbiyah ni adamiyah, maksudnya dia sifat yang ternafi. Maka semua sifat salbiyah ni hendaklah dimaknakan dengan makna tidak. Contoh, qidam, apa maksud tidak? Tidak ada permulaan. Baqa, tidak ada pengakhiran. Mukhalafatul hawadith, tidak ada yang serupa dengannya. Qiyamuhu bi nafsih, tidak memerlukan selain yang lain. Wahdaniyah, tidak berbilang-bilang. Itu makna adamiyah. Bila tidak ni tak ada. Apa yang tak ada? Tak ada berbilang-bilang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pengakhiran bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada penyerupaan dengan makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak memerlukan yang lainnya Allah Taala itu. Hak tu yang tak ada. Ada tak ada? Tidak berbilang-bilang tu. Berbilang-bilang tu tak ada. Berbilang-bilang tu tak ada. Serupa dengan makhluk tu tak ada. Ada permulaan tu tak ada. Ada akhirnya musnah tak ada. Berhajat, memerlukan kepada yang lain tak ada. Sebab itulah dipanggil sifat adamiyah. Apa maksud adam? Tak ada. Ternafi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dapat tak makna sifat adamiyah? Boleh dah? Dah.
Kalau sifat salbiyah, menafikan yang tidak layak bagi Allah SWT. Dia boleh sebut qidam, artinya Allah itu qadim, menafikan apa dia? Menafikan ada permulaan. Kita nafikan Allah SWT tu ada permulaan. Nafi. Ini dia kata tak ada, memang tidak ada permulaan itu, memang sudah ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebut sifat adamiyah. Apa makna adam, tuan-tuan dan puan-puan? Adam, tak ada. Baik. Oleh itu, apabila disebut mana-mana sifat salbiyah, maka akan difaham dahulu dengan tidak. Sebagai perbandingan, beberapa perkataan bahasa Melayu yang ketika disebut akan difahamkan dengan makna tidak. Contohnya, cuba tuan-tuan tengok bawah. Perkataan kemudian difahami. Perkataan botak. Botak. Apa yang kita faham? Difahami daripada botak tidak mempunyai rambut. Mandul, tidak mempunyai anak. Rompong, maksud apa rompong, tuan-tuan? Tak bergigi. Bukan, tak berhidung. Tak berhidung, rompong. Kalau tak bergigi, bogek. Ada perkataan ni, tidak berpakaian. Macam bahasa Melayu itulah. Apa makna botak? Apa yang kita faham? Tak ada rambut. Ya, itu kalau makhluk bahasa Melayu. Kalau sebut qidam, Allah SWT itu sifat dengan sifat qidam, qadim. Maksudnya apa tu? Tidak ada permulaan. Bila kita sebut baqa, apa yang kita faham? Tidak ada pengakhiran. Itulah sebab itu dipanggil sifat adamiyah. Adamiyah ni tak ada. Tak ada apa? Tak ada sifat-sifat yang tidak layak atas Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Lepas itu adam dengan nafi. Ya. Adam itu umum, nafi itu khas. Setiap yang nafi adam, tak ada. Tapi bukan semua setiap yang adam itu nafi. Itu beza dia, ya. Itu tak apalah, kalau tak jelas, tak faham pun tak apa tu. Baik. Kita terus ke muka surat 110 yang menjadi tajuk kita pada malam ini. 2. Qidam. 2 itu dari mana? 2 itu dari sifat 20. Wujud, qidam. 2 dia tulis, maksudnya sifat yang kedua. Maka susunan ini bukan susunan dipanggil wuku'i. Dia hanya tazkiri saja, untuk menyebut. Bukanlah mula-mulanya sifat wujud, lepas itu sifat yang kedua, ranking yang kedua qidam, dan yang ketiga baqa. Bukan. Dia hanya sekadar menyebut sifat-sifat itu, semuanya sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bukan datang dulu dan ada datang kemudian. Bukan. Soalan, apakah pengertian sifat qidam, cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya? Jawapan, cara mengetahui dan beriman wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa, wajib ke atas, dia bahasa Arab ni wajibun ala ataupun yajibu ala. Bila wajib atas, maksudnya
ini adalah wajib syar'i. Maksudnya tuntutan agama mesti ditunaikan. Dalam maksud artinya buat dapat pahala, tinggal berdosa, kedudukannya mesti buat bagi setiap mukallaf muslim aqil yang berakal, baligh sampai umur, sampai dakwah Islam padanya, dan sempurna mata telinganya serentak. Maksudnya dia tidak buta matanya dan tidak pekak telinganya serentak. Maka ini diwajibkan mengetahui. Gitu. Dan i'tiqad, berpegang betul-betul mantap, tanpa waham, tanpa syak, tanpa ragu, solid, jazam 100% dalam hati dia. Itu dipanggil i'tiqad. Ya, i'tiqad kita kena betul-betul solid 100%. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, yakni sedia ada, iaitu tiada permulaan, dan mustahil atasnya bersifat dengan hudus. Ha dal waw sa, ya, hudus, yakni ada setelah didahului oleh tiada. Itu makna hudus. Ya, dia ada dan sebelumnya tidak ada. Dia tidak ada dulu, baru dia ada. Itu hudus. Ya. Jadi bila disebut wajib bagi Allah, dia yajibu li, bukan yajibu ala. Ini dipanggil wajib akli. Wajib akli. Itu istilah-istilah yang perlu kita betul-betul faham dan cerna. Sebab kalau tak faham ni, itu yang berlaku di luar ni. Dia kata siapa pula kita ni kan hamba, nak mewajibkan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Dia tak faham. Ada wajib syar'i, ada wajib akli. Kalau wajib atas, itu wajib syar'i, wajib menurut agama, menurut hukum agama. Tapi kalau wajib bagi, itu wajib akli. Akal kita tidak boleh terima bahawa Allah SWT ni ada yang menjadikan. Tak boleh terima. Ya? Lepas itu kita akan tanya, lepas itu siapa yang menjadikan yang menjadikannya, siapa yang menjadikan yang menjadi-jadikannya, siapa yang menjadikan yang menjadi-menjadikannya? Bila nak habis, tuan-tuan dan puan-puan? Dia pergi kata tasasul. Tasasul ni maksudnya macam kita bilang, siapa yang menjadikan Tuhan satu? Tuhan dua. Siapa yang menjadikan Tuhan dua? Tuhan tiga. Siapa yang menjadikan Tuhan tiga? Tuhan empat. Bilanglah tuan-tuan dan puan-puan. Nombor ni tak habis. Dia panggil beyond infinity. Ya. Maka tertolak tersasul. Ataupun panggil daur. Siapa menjadikan A? B. Siapa menjadikan B? A. Mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Tak akan habis-habislah pusing. Telur dulu ke ayam dulu? Tak. Ataupun dipanjang sikit. Siapa menjadikan A? B. Siapa menjadikan B? C. Siapa menjadikan C? D. Siapa menjadikan D? Z. Contoh. Siapa menjadikan Z? Balik A. Tak habis-habis. Itu dipanggil daur. Jadi akal kita tidak boleh terima Allah ini ada permulaan, dan akal kita wajib menerima Allah ini wujudnya tidak ada siapa yang menjadikan, dan dia sedia ada, tidak ada permulaan. Itu maksud wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Apa makna qidam? Sedia ada. Ini kalau kita maknakan dengan makna salbiyah. Maksudnya apa makna qidam? Sedia ada. Maksud kita nafikan sifat yang tidak layak bagi Allah SWT, dia diadakan.
Yang ataupun dia buat slash gitu, tiada permulaan. Itu kalau kita anggap sifat ini sebagai sifat adamiyah, tidak ada permulaan. Dan mustahil atasnya bersifat dengan hudus. Mustahil di sini mustahil akal. Akal kita tak boleh terima bahawa Allah SWT itu ada tapi didahului oleh tiada. Itu makna hudus. Dia sebut baharu. Baharu. Kita ni barang baharu. Maksudnya apa? Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Masjid. Kipas tu. Kipas helikopter orang panggil tu. Hudus tu. Hadis. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada. Dikilangkan dan dihantar ke sini, barulah ada. Dia panggil hudus. Bagi akal kita yang sihat ni menolak, tak akan terima. Ni mustahil, tak masuk akal. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tu ada, sebelumnya tak ada. Jadi kita akan tanya, siapa jadikan? Lepas itu hak yang menjadikan, kita tanya pula, siapa jadikan dia? Siapa jadikan hak dia? Siapa jadikan asal? Hak asal lagi, hak asal lagi. Tentu dah ada yang menjadikan. Oh, tak habis tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu akal kita tak boleh terima bahawa Allah SWT tu baharu. Huraian. Nak sebut ke azali dengan qadim ini? Kalau mudahnya kita pegang pada pendapat azali dengan qidam ni sama makna. Ya? Sama makna dia. Bagi mudah. Nanti mungkin kita akan, bila dah panjang-panjang sikit perbahasan kita, dan semakin luas, semakin mungkin kita akan bezakan. Ya? Dia ada dibezakan oleh sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan sama. Baik. Nak bagi mudah, kita kata samalah dulu. Baik. Ta'arif sifat qidam ialah tu bahasa Arab tuan-tuan dan puan-puan. Ibaratun an adami awwaliyatil wujudi. Ibaratun an adami awwaliyatil wujud. Suatu ibarat, yakni kefahaman yang menunjukkan tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Ya, kita faham, ada dalam pemikiran kita. Ya, tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia tak ada tak diri sifatnya? Tak ada. Dia hanya dalam zihn kita je. Ada pemahaman kita sahaja. Ada dalam logik kita sahaja. Ya. Ini panggil apa ni tuan-tuan? Ingat lagi? Amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Ada dalam pemahaman kita je. Ada di luar? Tak ada. Maksudnya berbanding dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia bukan ibarat lagi. Dia dipanggil wujudiyah. Dia ada dalam pemahaman kita, sungguh sengoti, di luar pun ada. Maksudnya kalau sekiranya disingkat hijab, kita boleh nampak sifat ma'ani, sifat sama', sifat basar Allah SWT tu. Tapi sifat salbiyah ni dia amrun i'tibari sahaja. Dia sengoti ada, sungguh ada. Dia panggil subuti, tahakkuk ada. Tapi dalam zihin kita saja. Zihin tu pemikiran kita lah. Kita faham tak? Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada permulaan.
Iaitu satu ibarat kefahaman yang menunjukkan tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Itulah dia qidam. Ibaratun an adami awwaliyatil wujud. Satu kefahaman bahawa ataupun yang menunjukkan tidak ada permulaan bagi wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bermaksud kewujudan Allah Ta'ala tanpa ada permulaan, kerana Allah Ta'ala telah ada sejak azali, iaitu sebelum ada masa. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala telah sedia ada sejak azali. Keadaan wujud seperti ini dinamakan dengan qidam zati. Dia akan jelaskan apa maksud qidam zati nanti di muka surat yang berikutnya, ya. Ataupun qidam tu qidam yang hakiki, yang hakiki. B, Allah Ta'ala tidak menciptakan dirinya sendiri dan tidak diciptakan oleh yang lain. Itulah makna qidam, ya. Wallahu a'lam bisawab. Tersambung lagi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.